khas untuk anak-anak umur 4 hingga 15 tahun. Setiap ibu bapa pasti mahukan anak yang soleh, berakhlak mulia, dekat dengan Al-Quran. Namun, dalam dunia yang serba moden ini, ramai anak-anak lebih banyak menghadap gadget berbanding mushaf. Di sinilah hadirnya program tahfiz paruh masa Ibnu Sina, satu inisiatif untuk mengisi waktu malam anak-anak dengan cahaya Al-Quran dan amalan mendidik jiwa. Waktu pembelajarannya daripada Isnin hingga Jumaat, 7.30 malam hingga 9.30 malam. Di sini, anak-anak bukan sekadar datang mengaji tetapi dibimbing secara menyeluruh oleh ustaz dan ustazah yang berpengalaman. Setiap malam mereka menyemak dan menghafaz ayat Al-Quran mengikut tahap kemampuan mereka. Menunaikan solat maghrib dan isyak berjemaah. Membina disiplin solat sejak kecil. Diberi peluang mengazan, beriqamah dan memimpin doa, menumbuhkan keyakinan diri dan rasa tanggungjawab. Mempelajari ilmu fardu ain secara praktikal, mengenal Allah, adab solat, adab ibu bapa dan akhlak Islami. Menyertai aktiviti kerohanian dan permainan mendidik minda tanpa sebarang pengaruh gadget, televisyen atau game. Hasilnya, anak bukan sahaja mampu membaca dan menghafal Al-Quran tetapi juga menjadi insan yang sopan, berdisiplin, tahu menghargai masa. Setiap malam mereka menutup hari dengan zikrullah, bukan dengan skrip. Setiap hari mereka menambah hafazan, bukan menambah level dalam game. Inilah peluang yang terbaik untuk ibu, ayah yang ingin tanamkan cinta kepada Al-Quran dalam diri anak-anak sejak kecil. Didikan ini bukan sekadar untuk dunia, tetapi sebagai saham besar di akhirat nanti. Lokasinya di Kemunting, Perak. Daftar sekarang di link description.